Kita orang baru tahu rupanya dekat Sungai Merap Kajang ni ada satu restoran yang terletak dekat atas bukit dan bertemakan buah nenas. Selamat datang ke Saudagar Nenas Sungai Merap Kajang. Atas ni bukan hanya ada restoran tapi ladang nenas seluas 4 ekar. Restoran ni cantik, tempat makan pun banyak. Dan dekat sini ada banyak dipamerkan pokok-pokok nenas yang jenis berbuah dan juga jenis tak berbuah. Tempat makan dekat sini semuanya menghadap bukit, ada yang bahagian outdoor dan juga bahagian indoor, siap ada aircon lagi. Nenas dekat sini semua diorang tanam sendiri. Tengoklah nenas dia besar-besar dan cantik kan. Dekat sini owner dia sendiri akan tunjukkan sekitar ladang dan edutourism ni sangat bermanfaat untuk semua orang. Buah nenas tu akan diproses sendiri dekat sini, jadi korang boleh tengok live dia orang hasilkan banyak produk daripada nenas. Ada biskut, ada kuih, ada kek dan banyak lagi. Tengok ni, sos cili nenas pun ada. Yang dalam chiller ni semuanya fresh yang dia orang buat sendiri dekat sini. Ini antara makanan-makanan yang berunsurkan nenas yang dia orang buat sendiri. Ada jus nenas, minum tengah panas terik memang fresh. Ada juga popiah goreng nenas. Lepas tu ada juga nasi goreng nenas. Antara yang paling best dekat sini, korang wajib cuba makan. Korang boleh katakan makanan dekat sini pun hampir semuanya sedap-sedap. Nenas goreng tepung ni pula kalau korang makan panas-panas boleh melecur mulut. Ada juga beberapa haiwan dekat sini, korang boleh main dengan anak-anak korang dan diorang boleh sentuh sendiri menggunakan tangan. So far bagi kita orang bagi rating yang tinggi untuk kedai ni. 1 dari segi experience dan 2 view, dan ketiga makanan dia pun memang sedap. Jadi kalau korang pergi Kajang, jangan lupa singgah dekat Saudagar Nenas. Pusing Selangor, singgah Sepang dulu.